Ada satu amalan saya bagi kat mak saya semalam. Dia panggil selawat Syajaratul Nuqud dia panggil. Ini selawat ni dibagi oleh Syekh Balqaid, yang ni mursyid kepada tariqah Balqaidiyah, yang merupakan guru kepada mursyid kepada Maulana Syekh Mutawalli Sya'rawi, mufassir kabir, da'i besar di Al-Azhar dulu, dan beliau memberikan ijazah ni kepada Maulana Syekh Abu Yasid Muhammad Alawi Maliki, ulama besar daripada Makkah, muhaddis kabir. Selawat dia panggil selawat Syajaratul Nuqud. Syajaratul Nuqud ni maksudnya pokok duit. Selawat pokok duit. Selawat dia apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tu je. Simple, tapi 400 kali selepas isyak setiap hari. Maulana Syekh Balqaid mengatakan kalau dibaca itu setiap hari selepas isyak 400 kali, seakan-akan ada pokok duit di depan rumah kita. InsyaAllah rezeki tidak akan putus-putus. InsyaAllah. Okey, saya ada soalan menarik sebab yang kita tahu Rasulullah beritahu tentang fadilat al-waqi'ah untuk rezeki sebab maghrib. Adakah kau nak amalkan nak bertawasul dengan amal yang sebegini, contoh yang bukan direct daripada Nabi SAW? Kita kena amal dulu direct Nabi SAW punya amal, dan kita tambah dengan ni, ataupun kita boleh just buat yang ni je? Tidak ada kait dengan masalah tersebut. Tapi melakukan amalan yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul aula. Ada disebut oleh Nabi SAW. Jadi amalan umat ni Yusuf, amalan ni dia kalau satu sudut sahaja diberi, maka umat ni dia cepat malal, dia cepat bosan. Sebab tu sembahyang kita ada rukuk, ada sujud. Kalau sembahyang ni berdiri saja, manusia ni dia malal, dia boring, dia suka pelbagaikan benda. Sebab tu Nabi sendiri memaklumkan banyak benda. Nabi tak kata baca Quran mesti khatam sehari 30 juzuk. Tak. Nabi kata siapa yang baca 3 kali Qul huwallahu ahad seakan-akan mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Kenapa Nabi sebut macam tu? Siapa yang baca Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali seakan-akan mengkhatamkan Al-Quran. Kerana setiap orang ni dia ada benda yang dia boleh kumpul amalan dia tadi sejak pada muda. Ada orang yang dia berubah pada waktu dia tua. Jadi macam mana dia nak dapat balik fadilat macam kawan-kawan dia dulu yang dah beramai baca Quran 30 juzuk dalam masa seminggu khatam. Dia ni tinggal dah lama dah, umur dah 60. Macam mana dia nak buat benda ni? Jangan tinggal 3 khutbah setiap hari. Kawan-kawan dia dapat pahala seperti khatam Quran. Dia kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, Nabi meraihkan setiap juzuk umat Nabi SAW. Hadhihi rahmah. Lepas tu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Nabi bagi satu sudut saja, letih. Dan Nabi pun tak kata baca surah Waqi'ah saja, jangan buat amalan lain. Nabi tak kata yang tu. Nabi bagi peluang kepada umat ni secara mutlak, dan amalan ni pelbagai. Dan Nabi sebut hadis ni, Nabi sebut hadis ni, Nabi sebut hadis ni. Kenapa? Kerana setiap orang dia ada kondisi dia. Ada setiap orang dia ada dia punya kemampuan dia. Ada orang yang seperti Sayyidina Osman boleh khatam Quran 30 juzuk dalam satu rakaat. Ada orang macam Sayyidina Tamim Ad-Dari boleh khatam Quran 30 juzuk dalam 2 rakaat. Ada orang seperti sebahagian ulama yang boleh khatam Quran sekali duduk. Ada orang boleh baca 2 ayat saja. Ada orang boleh baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kita kata alhamdulillah dia khatam Quran sehari, pahala dia dapat macam tu. Dan kita kata macam tu dia mengelak lah. Mengelak apa jenis Rasulullah yang habaq ni? Dia tak mengelak. Allah berhak untuk bagi, kerana khazanah Allah Ta'ala tak akan kurang sikit pun dalam perbendaharaannya Allah. Sikit. Kita aja yang kedekut ni. Jadi